Okay Ustaz, semua dah settle lah. Kopi pun saya ada dekat tu. Kopi baik. Kopi saya dapat air. Kopi nak pisang. Okay Ustaz, selama 3 hari berkampung ni, macam mana Ustaz? Okey ke tak apa? Saya cuba duduk serap, duduk ambil kesempatan sebenarnya. Tak, saya dah 3 malam lah. 3 malam tidur pukul 3 lebih. Macam-macam dah aku peturun semua benda peturun dah. Banyak turun. Dah yang paling simple semalam. Bukan setakat peturun ilmu, kita buat siap plan baru. Plan baru, brand baru untuk Apek. Apek dia ada kekuatan, makanan dia semua sedap. Hampa semua tahu. Dia boleh ikut plan saya jadi dia belakang kira. Saya kata hold Ustaz untuk event, kita akan mula untuk Madat. Kalau hampa boleh ikut plan tu, saya minta apa support. Dia masuk event macam tak masuk event. Saya tanya dia, masuk event macam tak masuk. Dia suruh tahu, oh baru aku tahu ya Allah orang tuan ni. Macam masuk event tak baloi. Jadi saya minta apa support. InsyaAllah untuk event Madat. Event Madat 29 sampai 1 Jun insyaAllah. Contoh ni buat aku sampai ke nak susun barang tu dia buat. Ya, jadi kita buat layout semalam, buat layout, blueprint semua siap. Nama semua siap, macam mana makanan kita nak buat macam mana siap supaya boleh buat duit. Boleh buat duit. Daripada masuk event saja. Masuk event dapat duit, cover kedai. Apa? Alah, aku ni macam tu. So aku nak ubah, sebab tu aku main bergurui 3 hari. Tak tahu lah dengan bini aku, tak tahu nak jawab macam mana dah. InsyaAllah kita nak hidup senang kan. Lama kan tak beli. Rasa beli tahun 1991 geramai dah. Aku cuba nak buat betul-betul. Kalau apa tengok layout aku sama dengan Asyik Kapsah, memang aku betul-betul ambil kesempatan. Memang aku cedok betul-betul. Dulu orang aku cedok. Dia main bukan kita bayar so buat marketing yang kita dah. Dia main dia nak belajar set up kita apa semua. Jadi semalam kita dah nampak plan tu, kita buat plan tu kat dia. InsyaAllah kita minta balik dalam masa seminggu lebih sebelum event Madat. Apa kena buat semua bagi settle InsyaAllah. Apa support lah depan ni lah. Tak apa, kita akan kawan ramai nanti kat event ni. Kita sama-sama support insyaAllah. Kopi saya buat dah. Baju malam ni nak pakai saya setrika dah. Basuh baju. Basuh Ustazah tak bagi sebenarnya. Ustazah tak bagi basuh. Tapi selak dalam tu saya dah ni dah bagi kecil-kecil senang sikit nak bubuk. Entah kereta aku hilang kan. Kereta hilang. Aku pun terkejut kereta hilang. Aku tak mau pergi. Aku tak mau pergi dah. Sedih. Tapi aku terpaksa tinggal sebab aku sayang bini aku ni benda. Bini aku perlu 2 hari lah. Ni aku yang minta extend. Sebenarnya aku nak balik pagi tadi. Tapi kita terus cuba lah buat apa buat. Sebenarnya aku tak nak mention nak pun. Tapi kita cuba lah. Yang mana tahu meluru tanpa kali belakang.